Sikit. Okay. Pandang atas sakit, tak ada apa-apa. Buat meletup. Straight. Okay. Okay, straight maybe. Ya Allah. Oh. So, kita jalan sini, maybe. Okay. And korang pernah tak buat satu decision yang korang rasa menyesal? Aku tak pernah. Apa zoom? Orang cakap tak pernah. Apapun, hari ni aku akan main game Make a Good Choice. So dalam game ni, aku kena buat beberapa decision yang betul. Rasanya lah. Aku pun tak tahu apa yang akan jadi kalau aku salah buat decision dalam game ni. So, yeah. Enjoy the video. Nampak macam baca skrip kan? Memang baca skrip pun. So, enjoy the video. So, make a good choice. So, game ni aku dah tengok kat YouTube. So, ramai cakap game ni susah. Hari ni berapa hari bulan? Nanti aku tengok balik. Editor nanti letak tarikh. Hari ni aku akan buktikan kat semua orang yang game ni tak susah. Dan aku akan selesaikan dengan satu take saja. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Lama loading je. Loadingnya lama ya. Asal crash ke ni tiba-tiba ni? Tak crash kan? Selamat tak crash. Okay. Kat sini dia bagi dua pilihan. Okay. Macam ni. First, kita lalu sini. Tak ada apa-apa kan? Okay, cantik. Okay, macam mana ni kita kena think positif. Kalau kita lalu kat van ni, kemungkinan kita akan kena colek. Kalau kita lalu kat tiang ni, kemungkinan tiangnya akan jatuh kat kita. Kalau kita lalu kat sini, rasanya kita okey. So, kita lalu sini. Nampak? Okay. So, sekejap. Ada belah mana? Sini. Tak elak bunyi ke? Okay, yang ni tong sampah. Tong sampah ni aku tak percaya sangat lah tong sampah. So, maybe sini rasanya. Okay, and straight. Ataupun kita dari sini. Okay. Nampak kita semua okay? Allahu Akbar. Dah kau tak, yang tu aku dah tahu. Tapi kau diri kat situ tercengang macam tu, dia dah kenapa? Larilah kalau ada dengar bunyi macam tu. Okay, sekarang dia letak kon. So maksudnya kita kita jalan straight maybe. And straight.
Okay, tak ada apa-apa. Okay, cantik. Jom. Okay. Kita dah pro lah main game ni. Alah. Okay, tengok atas. Tengok atas. Bodoh. 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 Okay. Aku tarik balik. Game ni memang susah. Aku ingat van ni nak culik kita ke apa. Last meletup rupanya. Okay, apa-apa pun pandang atas. Okay. So lepas ni kalau korang nampak aku jalan kat luar, pandang atas macam ni je. Tahu-tahu dulu ya. Kenapa? Langkah berjaga-jaga. So, jom. So, kita jalan sini. Maybe. Okay. And boleh minta refund nak game ni. Terkejut tu. Kau ajar tu. Okay, motor. Sekejap, mula-mula tadi ada motor ke? Tak ada kan? Okay, kita think positif lagi sekali. Ini motor siapa? Motor kita ke? Atau bukan? Aku tak nak aku tak nak ambil risiko. So kita lalu tepi maybe. Okay, betul. And situ ada ni. Situ atas, tengah. Someone sabotage the satellite dish. Dah siapa pula nak sabotage aku time-time ni? Okay, kali ni van ada, motor ada. Tu tiang ni ada kod. Okay. So maksudnya kita boleh lalu belakang tiang ni. Okay. Okay, so kalau sekejap, maybe sini. Okay, cantik. Jom. Aku tak lalu pun situ. Tak, yang aku tak faham ni, dia boleh diri tu. Dia boleh diri macam tu. Dia tiba-tiba macam tu. Kau boleh tercengang kat situ. Okay, tu sampai okay, cantik. Tengah. Depan sikit. Okay, tengok atas. Ada aircon. So, aircon ni mesti akan jatuh atas kepala kita. Betul. So, kita ke depan. Okay. Aku dah cakap dah tadi aircon tu mesti jatuh atas kepala. Tapi kau tu tak lalu juga kat situ. Okay, kita tengok. Sebelum nak berjalan, kita kena tengok sekeliling. Ada kucing hitam tak? Tak ada. Tiba-tiba pula masuk kucing hitam ni. Jom. Terkejut aku. First try konon. Sampai lalu bang. Okay.
Ni mesti atasnya ada satellite. So kita dari sini. Aircon. So kita tepi sikit. Cak, ini bau cara. Okay, tengah maybe. Okay. Okay. Alamak, ada motor. Tiang ni, so kalau kita lalu depan ni, tak dua benda. Tiang ni ataupun tiang ni yang jatuh. So kita lalu sini. Maybe. Okay, cantik. Okay, hijau. Jalan. Okay. So sekarang ni macam mana? So patutkah aku lalu tengah? Maybe. Kita try. Tengok atas. Okay, tak ada apa-apa. Cantik. Jalan. 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 Okay, tengok atas. Tak ada apa-apa. Okay, jalan. Tak ada susah mana lagi ni. Okay, tengok atas. Ada satellite. So, kalau ada satellite, confirm jatuh terus balik kita. So, kita dari sini. Okay. Bila dari sini, ada tong sampah pula. Mampoi. Nak jadi mana ni? Ada satellite. So, kita lalu sini ya. Bila kita dari sini, ada kereta pula. So, kita masuk sini ya. Ada kereta pula, ada van. So, aku tak sampai 1 jam pun rekod. Dah separuh jalan, Mat. Baik lah. Ini video, ini editing paling senang lah. Okay. Ini confirm editing kali ni paling senang lah. Okay. Aku tarik balik apa yang aku cakap tadi. Hai. Okay. Aku dah separuh jalan dah tadi tu lah. Okay. Sini. Okay. Straight. Okay. Okay. Straight maybe. Ya Allah. Kemungkinan lepas ni aku akan trauma ya berjalan kat luar sebagai game ni. So, yeah. Hai. Easy cak. Easy konon. Tengok dah berapa kali mati je pun aku pun tak terkira tu. Okay. 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 Sebab tu ada goal. So kalau aku lah sini, tiang ni jatuh ke atas aku. Confirm. So kita straight ke depan. Ya, aircon tak ada. Hai. Dah cabut dah aircon. Masa tu pun ada aircon ke kat sini. Okay, tak apa. Coba memang. Okay, okay, yang tak ada. So kita dari sini. Nampak betul kan? Kita ikut yang sama. Kita lalu jalan ni ya. Okay.
Okay, jalan. Okay, cantik. So, setakat ni okay. Setakat ni okay. Tengok atas ada satellite. Ada piring astro. So, kita lalu depan. So, lepas tu kita lalu sini, maybe. Tengok atas. Tak ada apa-apa. Okay, jalan. Jangan rapat sangat dengan van. Nanti dia meletup. Okay. Tengok atas. Tak ada apa-apa. Jalan lagi. Okay. Okay, cantik. Setakat ni cantik. Okay, tak ada satellite. Jalan. Tapi, okay, jalan. Jalan ke sini. Okay, setakat ni okay, cantik, baik. Tadi kau memang ada buang. Itu lagu. Aku tak perasan lama ada aircon kat situ. Aku tak perasan. Aku rasa boleh minta refund kot. Game ni. Okay, cantik. Mengikut firasat aku, pipe ni akan meletup. Dan kalau aku ikut belah sana, kiri, satellite akan jatuh. Tapi aku tak yakin. Tak yakin lah. Aku tak pasti yang satellite tu ada kat situ ke tak. So, kita ke sana. Tak dah, kita sini jom. Apa kata kau masuk je dalam rumah, kau duduk je kat rumah. Kau tengoklah TV ke, kau tengoklah apa-apa ke. Tak payah keluar. Tapi macam mana diorang boleh buat game macam ni Tengok atas. Okay, ada aircon. Sini. Okay, ada satellite. Ada ni. So, ini confirm meletup. Kita lalu sini. So. Ewa. Okay. Ada aircon. Pasang balik aircon tu. Cantik. So, sini. Maybe. Ada apa-apa? Okay, tak ada. Okay. Aku ikut sini. Rasanya. Cantik. Okay, jom. Lepas tu ikut sini kan. Ada satellite. So, kita lalu sini. Tapi ada cone. So, jalan depan lepas tu masuk sini. IQ tinggi, Mat. IQ ni tinggi, Mat. Kau. IQ tinggi, Mat. IQ tinggi, Mat. Nampak IQ tinggi, tengok atas. Okay, tak ada. Okay. Okay. Tengok atas. Ada satellite. Jam. Sudah. Ini kalau jatuh kat atas aku ni, mampu aku. Ni ada satellite. So, kita jalan sini maybe. Okay. Tu sampah. Ada aircon.
Tu. Dan sini. Okay. Straight. Maybe. Okay, betul lah. Straight. Tengok atas. Tu ada satellite. Tiang ni akan jatuh. Confirm. Situ ada aircon. So aircon tu akan jatuh atas kepala kita. Mungkin kita dari sini. Kau jangan buat tak. Saja-saja je. Jam pula. Okay. Okay, sekejap. Alamak, situ ada pipe dah. Sekejap. Situ ada pipe. Sekejap. Macam ni Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh topang rumah sekejap tak? Okay. Sikit. Okay. Pandang atas tak tak ada apa-apa. Luap meletup. Luap meletup. Luap meletup. Sikit lagi. Okay, aku dah faham macam mana main game ni. Okay, aku dah faham. Aku dah faham. I understand now. Atas ni bisa. Aku dah cakap. Mesti ada satellite kat situ. Dah boleh lari. Tapi kita jangan lari. Kita buat game ni slow and steady. Okay. Slow and steady. Okay. Pipe ni takkan meletupnya. Betul tak? Pipe tu meletup lah. Tapi aku nak cakap pipe ni takkan meletup. Pipe tu betul-betul meletup. So tak ada kon. So kita boleh lalu lah. Okay. Sini. Harap tak ada satellite lah atas balik. Tak ada. Tak ada. Lepas ni aku jalan kat luar macam ni je lah. Tekak macam ni je lah. Jalan. Sebab apa nak elak satellite. Lepas tu kita lalu sini. Okay. Sini tak ada kod. Situ ada pipe. Confirm pipe ni meletup. So kita lalu sini. Jom. Yang ni aku dah tahu lah. Kita lalu sini. Tengok atas. Tak ada apa-apa. Okay. Okay, jalan. So kita dalam sana maybe. Tak boleh. Okay, kita dalam sana sebab ada kun kat tiang tu. Tengok atas. Tak ada apa-apa. Okay, kita straight je. Sebab ada kun sini. So straight. Okay, straight. Okay, straight je. Okay, kita dalam sini.
And maybe tepi sikit sebab sini ada aircon. Aku dah ingat. I understand now. Okay. So kita lepas sini. Kau jangan nak start. So atas ni tak ada. So kita maybe boleh dari sini. Okay. Oh, terkejut aku. Dia acah-acah nak bawa jatuh pula. Okay, sini tak ada antena, so kita boleh stick maybe. Straight, tak boleh. Kita dari sini. Tengok atas dulu. Okay, tak ada apa-apa. Okay, hijau. Sabar, tunggu sekejap. Oh, jauh perjalanan. Okay, baru jalan. Okay, tengok atas, tak ada apa-apa. Okay. Balcony mat jatuh atas kepala. Balcony pula jatuh atas kepala. Tiba-tiba pula kontraktor siapa pula kau panggil nak buat balcony itu. Kau tahu tak jauh aku nak berjalan dari sini nak ke hujung. Penat aku main game ni, penat. Kau tak nak? Cantik. Setakat ni cantik. Cantik. Tak cantik bosku. Tak cantik bosku. Tak cantik bosku. Tak cantik bosku. Tak cantik. Ini memang tidak adil bagiku. Jap. Sini. Sampai sini. Cantik. Setakat ni cantik. Cantik. Perfect. Ini cakap perfect. Ini pan cakap perfect. Ini perfect ni. Perfect, cantik, perfect. Aku dah tak percaya balcony. Aku tak ada. Lepas ni aku kalau berjalan kat luar aku akan beware. Aku akan berhati-hati. Nampak ada motor. So kita dari mana ni? Sini? Maybe? Sudah. Tengah. Kau jangan jatuh. Tidak adil bagiku. Dia boleh pula jatuh atas kepala aku tadi tu. Okay, kita buat speed run.
Speed runner kali ni. Speed runner, speed run. Okay. Okay. Ni jatuh. Ni confirm tak. Okay, jom. Uyuh. Break jap. Ui. Baik ah. Deja vu. I've been seeing some this before. I remember the day that I wanted to be fine. Okay. Okay. Bila sini. Bang tu balik bang. Nanti motor tu masuk dalam, bukan parking luar. Apa macam garage tu ha? Aduh hai. Tapi tadi terus style tu. Deja vu, apa ni laju kan. Dia boleh buat 2 kali ya. Kalau 3 kali habis. Oh maaf, boleh lupa ni. Sahur kan. So makanan ada kat dalam lagi. Sebab tu sendawa. Aku puasa hari ni. Korang jangan fikir bukan-bukan. Atas ni mesti ada satellite. Tak ada. Tak ada. Lamanya main game ni. Okay. Selamat ke? Tengok atas. Okay, selamat. Okay, aku nak cakap dengan korang. Macam mana aku nak lepas situation tu? Sebab motor mesin apa tadi? Mesin vending machine. Macam mana aku nak lepas? Takkan aku nak patah balik? Kalau aku patah balik, ada van. Macam mana tu? Macam mana aku nak lepas? Ini sampai sahur esok ni baru aku lepas main ni. Deja vu, I've been dead since before. I am the same as the man. Deja vu. Okay, boleh. Bodoh. Aduh hai. Memang setiap satu blok ni mesti ada benda Pipe meletup lah, bubung jatuh lah, aircon jatuh lah, satellite jatuh lah, motor meletup lah, semua ni lah. Aduh hai. Oh, tengok atas. Okay, ada aircon. Straight. Di sini. Apa tu? Sini. Jangan. Ada tu sampah situ.
Cantik. Setakat ni semua berjalan dengan lancar. Okey, boleh jalan. Okey. Okey. Sekejap. Bila sini? Tiang ni confirm akan jatuh atas kepala aku. So kita dari sini. Kot. Wah. Okay. Ini situation yang aku kena tadi. Kalau aku lari straight, dua-dua ni akan meletup. Kalau aku patah balik, van ni akan meletup. Kebetulan ada tong sampah pula kat sini. So macam mana? So kalau aku patah balik, aku lalu jalan, aku risau aku kena himpak dengan, aku kena tiangnya akan jatuh. So kita buat sini. Harap tiang ni tak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, tak jatuh. Okay, so lepas tu dah, okay, tak jatuh punya. Okay, atas ni ada satellite. So kita dari sini. Oh, nampak. Decision yang aku rasa tak menyesal. Okay. Okay, kita dari sini. Sebab di sini ada aircon. And maybe sini kot. Maybe, I don't know. So aircon dia kat situ. So kita masuk sini. Nampaknya ada pipe kat situ. So sekejap. Macam ni nak daripada masalah ni. Okay, kita keluar balik. Okay. Aku tak nampak pun ada kon kat situ. Aduh. How is this garbage can be so deadly? Betul. Kat luar rumah aku banyak tong sampah. Mana tahu buka-buka berbum meletup. Aku tak tahu. Game ni buat aku trauma lah lepas ni. Confirm. Lepas ni kalau mak aku suruh buang sampah, aku cakap, mak tak boleh buang sampah. Nanti mak tanya, kenapa tak buang? Kenapa tak boleh buang pula? Takut tu sampah meletup. Pada pek kena kepala satu. Okay, sini, maybe. Oh, betul. Setakat ni jalan yang ni aku dah boleh faham. Yang sana tu aku tak boleh nak conquer lagi, macam susah lah juga
payah hidup kalau macam ni. Sekejap, okey. Series mode, engage. Boleh pula kau meletup. Dua kali, Mat. Aku mati kat tempat sama 2 kali. Tiga kali. Siapa pula isap rokok kat situ? Serius. Aku serius. Aku tak main-main. Aku memang kalau buat macam ni aku serius. Meletup dah tak ada lah, hilang lah. Game ni aku kena serius. Jatuh pula. Aku dah cakap benda tu boleh buat 2 kali je. Kalau dah buat kali ketiga, macam tu lah jadinya. Serius. Ni kena serius. Ni serius Ni serius Aku dah tak main-main. Aku dah tak main-main. Glitch pula tiba-tiba ni. Dah kenapa ni? Aku dah tak main-main. Lag pula. Aku dah tak main-main. Radio siapa pula yang buka tu? Diam sikit boleh? Jalan. Okay. Ke sini. Sini. Tengok atas. Okay, tak ada apa-apa. Okay. Tengok atas. Okay, tak ada apa-apa. Tengok atas. Okay, tak ada apa-apa. Tengok atas. Jangan jatuh. Alah, tak jatuh pun.
Tak jatuh pun. Alah, saja nak buat kita takut. Jam pula tiba-tiba. Tak takut pun. Dia saja nak buat kita suspend Straight boleh? Maybe tengok. Ada ni? Okey, tak ada. Squidward main. Tak ada gurau-gurau. Tak kena copyright kan? Aku fikir yang tu je. Alah, nak buat jatuh. Nak buat jatuh kena. Alah. Sikit lagi. Jika kau fikirkan kau boleh hancurkan. Okay. Jika kau fikirkan. So far, the bodies of the missing population has not been found, with more and more people going missing every day. In other news, situ ada pipe. Sikit lagi. Mat, dia colourkan pipe tu sama dengan dinding lah, Mat. Aduh, why? Speed. Tak jadi, jangan speed run. Was that vending machine look at me? Kau dia yang gila. Sudah. Okay, setakat ni. Okay, aku ini serius. Aku ini serius Aku serius dalam game ni. Aku memang serius. Aku cakap aku serius. Terbaik game ni. Memang terbaik game ni. Kejap lagi memang aku minta refund lah duit aku. Hai, sakitnya hati aku. Ada tak dia punya, apa nak cakap, dia punya game mode dia. Aku tengah bercakap, kau boleh pula jatuh. Faham? Aku tengah bercakap. Tiba-tiba aircon jatuh. Aduh, hai. Apa dia punya difficulty.
Dia tak ada ke yang easy ke, yang beginner ke, tahap level dia tak ada. Sebab game ni membuatkan aku rasa macam aku bodoh. Banyak decision aku ni semua salah ni. Okay, kalau pipe ni meletup, aku dah tak nak main game ni dah. Okay, cantik. Nah, I'm done. Bye bye. Aku boleh tengok macam tu. Okay, straight. Okay. 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 Setakat ni okay. Setakat ni okay. Setakat ni okay. Setakat ni okay. Kau jangan jatuh atas kepala aku. Okay, setakat ni okay. Setakat ni okay. Tolong lah, aku nak habis. Aku dah tak main. Dah. Main. Bye. Hey guys, korang ingat tak time itu aku ada cakap yang aku tak pernah buat satu decision yang aku rasa menyesal. Tapi sebenarnya guys, aku tipu. Aku adalah buat beberapa decision yang aku rasa menyesal, especially berkait dengan cinta. So yeah, terima kasih kepada semua yang menonton video ini sampai habis. InsyaAllah aku akan sambung buat part 2 untuk game ni, sebab aku tahu aku main half game ni je. So yeah, jumpa di next video. Bye.